Hai, Desi di sini. Okey, sekarang ni pukul 3.45 pagi, 11 Julai 2026. Lagi 4 jam 15 minit. Pusat mengundi akan dibuka. Selalunya dia buka pukul 8 dan tutup pada pukul 6 petang lah. Jadi, semalam dalam pukul 11.30 habislah sesi berceramah di mana bersama ada grand finale di Paragon Marketplace, di mana penceramah terakhir adalah Datuk Seri Abdul Ramli lah. Jadi selama sejam lebih beliau berceramah dengan penuh fakta dan memberi semangat dan akhirnya ialah memohon rakyat Johor untuk mengundi bersama, maknanya mengangkat parti bersama di Johor ini supaya kita dapat mengubah landscape politik Malaysia yang lebih mempunyai integriti, bebas rasuah dan membina lah satu negara untuk generasi yang akan datang lah. Jadi habis saja ceramah macam biasalah, Datuk Seri Abdul Ramli dikerumuni oleh rakyat biasa untuk mengambil gambar, untuk bertanya soalan. Jadi bagi saya, sepanjang saya mengikuti ceramah Trak Kancil, selepas saja Datuk Seri Abdul Ramli berceramah, beliau akan melayan semua ahli-ahli bersama ataupun orang yang mengikuti ceramah dengan bergambar, menjawab soalan secara tidak rasmi. Jadi saya seperti biasalah, saya menghadiri semua ceramah Trak Kancil, di mana saya juga adalah seorang penceramah sebanyak 4 kali. Yang terakhir tadilah pada grand finale. Setiap kali habis ceramah, saya hanya berjumpa Datuk Seri Abdul Ramli, bersalam dan mendengarlah apa yang beliau perkatakan di dalam circle yang kecil lah. Yalah, setiap malam. Tapi hari ini ialah apabila saya melihat beliau dah orang kata apa, dah senang sikit, beliau pun nak balik. Jadi saya pun pergi kepada beliau, Datuk Seri, saya nak salam dululah. Mungkin kot kita tak berjumpa esok kerana ialah mungkin Datuk Seri pun sibuk dengan keputusan-keputusan, dan saya juga akan berada juga di Johor sampai malam lah, sampai malam pengumuman keputusan lah. Jadi saya berkata kepada beliau, Datuk Seri, saya nak kena ambil gambar lah, skeping. Okey. Sebab saya tak pernah bergambar dengan beliau sejak daripada saya datang berkempen. Jadi tadi saya kata saya nak kena bergambar sebab nak tunjuk dekat isteri saya lah yang saya ni datang berkempen. Cai betul dia say. Jadi kita pun bergambar dan saya juga mengucapkan ialah orang kata apa, tahniah lah kepada Datuk Seri Abdul Ramli yang begitu kuat bekerja berkempen. Saya sendiri apabila melihat cara beliau bekerja sepanjang 2 minggu ini, memang saya sendiri tak dapat melakukan benda yang sama seperti beliau lah. Tetapi saya dapat menimba pengalaman yang cukup hebat lah sepanjang 13 hari saya berada di JB. Jadi seperti biasa saya di sini ingin memberi sedikit nasihat ataupun ingin orang kata apa, nak kata merayu tu dah lah. Sebab bagi saya rakyat Malaysia ini dah cerdik. Kita tidak perlu merayu-rayu. Kita nak rakyat Malaysia boleh berfikir sendiri parti mana yang mereka nak angkat. Kerana bagi mereka ialah ada orang kata pilih mana pun sama saja. Tapi sebenarnya tidak sama, tuan-tuan. Jadi ialah orang mengatakan yang calon-calon parti bersama ni orang yang baru, orang yang tidak tahu politik, tetapi mereka adalah orang yang profesional, rakyat biasa yang mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing. Ada yang daripada Gen Z, ada yang daripada golongan milenial, ada juga seorang daripada baby boomers. Dan mereka semua orang profesional. Jadi ramai juga sangsi untuk mengundi parti bersama. Jadi ini nasihat saya lah. Kalau kita pernah mengundi pada tahun 2018, di mana pada ketika itu orang yang mainkan peranan untuk berkempen ataupun mengangkat Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Abdul Ramli. Jadi pada ketika itu beliau
pusing lori seluruh Malaysia dalam ayuh Malaysia bersama-sama dengan pasukan Inbuk beliau. Jadi rentetan daripada itu ialah kita nak menukar kerajaan dan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minda kita pada ketika itu bagaimana PH boleh menumbangkan kerajaan BN. Kerana apa? Kerana kita nak membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita nak bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun nak meruntuhkan kerajaan BN, maka kita harus memenangkan PH. Pada ketika itu saya mengundi di mana di Perlis, di Parlimen Kangah. Saya balik, saya tak tahu pun calon, saya tak kenal pun calon, tetapi di minda saya pergi ke Ketahuni, saya mencari logo pada ketika itu logo PKR. Maknanya saya tak tahu pun nama calon, nama ahli parlimen yang nak bertanding. Bagi saya it doesn't matter. Yang penting kita pangkah PKR ataupun Pakatan Harapan kerana kita nak mengubah landscape politik di Malaysia. Jadi sama juga tuan-tuan, pada hari ini mengundi, kita nak mengundi satu parti yang bernama Bersama. Dan kita rasa sangsi dengan calon-calon itu. Nasihat saya, tidak perlu tuan-tuan. Kerana calon-calon itu menjadi wakil ataupun platform kepada kita untuk mengundi di pilihan raya. Kalau tak ada calon, tak boleh mengundi. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat, kerana kita nak menjadi satu parti yang hebat, parti yang hendak membawa satu pembaharuan untuk generasi muda yang akan datang, maka kita harus mengundi bersama. Okey, letak sebab calon. Jadi apa yang drive kita untuk mengundi bersama adalah kerana orang itu Datuk Seri Razli Ramli dan juga Nik Nazmi. Kerana mereka ini adalah orang yang bagi saya cukup hebat, yang meninggalkan segala jawatan, segala imbuhan menteri, ahli parlimen, kerana mereka nak membina satu parti ataupun nak menanam benih satu parti yang satu hari parti ini akan menjadi parti yang memerintah secara dominan. Kerana kita tidak mahu bergabung, tuan-tuan. Kalau bergabung lagi, well, takat tu je lah, tuan-tuan. Kita akan balik kepada PHBN. Maknanya bergaduh sana sini, akhirnya bergabung dan akhirnya kerana nak jawatan dan kuasa harus berkompromi. Jadi saya mohon, tuan-tuan, marilah kita melukis satu kanvas lukisan yang baru. Yang mana lukisan itu, menggambarkan bagaimana kita nak mencorakkan negara Malaysia ini daripada elemen-elemen yang terdahulu yang terpalit dengan rasuah, terpalit dengan isu-isu yang besar seperti tata kelola, isu mafia korporat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita melukis satu kanvas lukisan yang baru di mana dalam lukisan itu, tuan-tuan, kita melihat generasi yang akan datang. Kita akan melihat wajah-wajah anak kita, wajah cucu kita, cicit kita, kerana mereka inilah yang akan membesar dan mereka memerlukan satu negara yang memimpin ataupun menyediakan segala apa sahajalah untuk anak-anak muda ini, untuk anak-anak kita di masa hadapan. Jadi saya harap tuan-tuan yang mengundi di 15 DUN yang ditandangi oleh Parti Bersama ambil peluang ini kerana kita nak menjadikan ataupun nak melahirkan satu kancil di negeri Johor. At least lah kalau boleh kita menanglah satu kerusi, maknanya kita telah akan melahirkan satu kancil yang ber-IC 01 dan rakyat Malaysia akan berterima kasih kepada rakyat Johor kerana dengan kelahiran kancil yang memenangi beberapa kerusi, saya tak tahu, dan ini akan membawa satu wave, satu gelombang kuning sehingga ke seluruh negara. Okey, selamat mengundi. Berfikir seminit sebelum anda mengundi, dan seminit itu adalah Parti Bersama. Selamat mengundi. Cai.